Assalamualaikum YouTube. Oh my gosh. Sekejap lepas tak kereta. Oh my gosh. Hi guys. It's been a long time. Okay, so konten ni konten no edit. Lepas terus dia sama edit. So macam mana korang? Assalamualaikum. Satu hari Nabi sallallahu Aku tak nangis ni. bangun mendirikan. Assalamualaikum korang. Korang apa khabar? Ha? Dah ni aku tak buat YouTube. Oh my gosh, this is so sad. I don't know why. Apa dia berbalik no syamat, apa benda ni? Tidak bergerak. Naki donat setengah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita. My favorite duos. Apabila datangnya waktu Look at gerhana matahari, maka kita bangun dan mendirikan salat, sujud dan sembah kena tengok kepada orang Allah happy. Taala. So, apa perkembangan Fa? Ifah lama tak buat YouTube sebab tahu lah rasa Fa dah hilang jiwa dekat YouTube. Bukan sebab view ke apa, tapi memang macam tak tahu, dia suddenly. Jom makan korang. Macam tu lah. Ni pun pasal nak buat santai je sebab Papa balik kerja ni. Sekarang pukul 7.48. Dah pernah buat barang korang ke ni? Korang okay ke? How was your life lately? First sumpah biji gila. Life out that day ni Farah tak kerja tau. Dia kerja daripada pukul masuk pukul 9.30 sampai pukul 7 macam tu. Saya balik pukul 7 lah. 7 lebih macam tu nak maghrib boleh balik. Dia pun sebenarnya Betty Fan tinggal ni je. Betty Fan tinggal 19 je. Tapi saya nak rakam juga. Tak tahu kenapa. Tiba-tiba saya angkat kamera. Tiba rasa macam rindu gila dengan kawan-kawan YouTube. Fifa dah kerja 2 minggu 3 minggu straight tanpa cuti. Daripada pukul 9.30 sampai pukul dekat maghrib macam tu. Dah 3 minggu tanpa cuti. Everyday pergi kerja. Malam pula Fadil buat something lah. Tapi Fadil macam tak ada idea ke nak beritahu orang secara terbuka. Ya Fadil beritahu adalah korang sampai nak habis Syakli ataupun mak korang, ayah korang, family korang kan, yang nak macam starting new life, rutin baru kan, macam nak masukkan supplement dalam rutin korang ke, ataupun ada antara korang yang macam dah bercerita nak kurus, nak diet. Tapi mungkin susah korang nak diet macam dari segi exercise ke apa, tapi korang nak diet dari segi jaga pemakanan ke apa kan. Korang tu dah Syakli. Korang korang beli dengan Fah. Ifah dah start jual Syakli tau. So balik kerja je, kami Fah balik kerja. Selalulah ni rutin Fah pagi kan. Ifah akan bangun pukul 4, pukul 5 macam tu. Terus siap-siap semua lah. Ifah akan buat nota sikit, macam nota-nota sikit, mungkin pasal produk. Sama ada produk yang untuk Ifah kerja tu, Ifah kerja spa as beautician. Ifah akan study pasal produk spa Ifah tu ataupun Ifah akan study pasal produk Syakli. Pukul yang tu Ifah akan bangun and then solat subuh semua.
Kalau subuh direct terus dalam setengah tempat tu kalau boleh Fah memang terus buat macam rutin biasa. Iaitu Fah wajib berlari dekat treadmill. Fah ada treadmill kat rumah kan. Fah akan wajib itu rutin pagi. So kalau Fah tak buat benda tu, Fah akan ngantuk dekat tempat kerja. So satu lagi sebab Fah rasa, tak tahu lah, Fah rasa macam Fah suka gila lari. Lepas suka jogging, Fah suka lari. Sebab sebelum ni kan Fah macam rutin Fah setiap malam weekdays Ifah akan pergi dekat tu Combest tu, tempat sukan untuk Ifah jogging semua seorang. Tapi sekarang kan Ifah dah balik lewat malam. Betul-betul lah nak balik kerja saya nak rehat. So malam macam Ifah dah kena tukar rutin. Instead of malam Ifah pergi lari, Ifah pergi lari. Lepas tu siang tu tapi dekat rumah je lah, dekat treadmill tu. Ifah lari lah setengah jam sampai pukul 7. Yang tu pukul 7 tu selalunya Ifah akan basuh rambut dulu sebab perlu kan. Takkan pergi kerja rambut perlu. Waktu tu Fah basuh rambut semua and then sarapan, sedia baju ke bilik apa semua etc. Tengok Netflix. Lepas tu pukul dah dekat pukul 8 macam tu Ifah akan baru akan mandi yang full body lah kan. Lepas tu siap-siap lah, siap-siap make up semua 1 hour. Itu antara benda-benda berubah kat Fah. Ifah daripada jadi seorang perempuan yang keluar mana pun kalau tak make up pun, just kemaskan outfit and extra dekat bahagian outfit lah. Tapi sekarang memang kerja Fah ni memerlukan Fah untuk nampak kemas, nampak cantik. So Fah memang perlu bersiap untuk make up setiap hari. Perlu make up setiap hari. So itu antara salah satu informasi yang sangat berubah pasal Fah. Setiap hari Fah kena make up semua. So macam tu lah. Pukul 8 tu Fah siap mandi semua sampai pukul 9. Paling-paling pun 9-10 minit tu Fah kena gerak tu pergi tempat kerja. Sebab daripada rumah ke tempat kerja Fah dah setengah jam. So Fah kena gerak awal. Lepas tu sambil buat kerja setengah kan. Sampai pukul dekat maghrib tu baru balik. Lepas tu balik rumah tu Fah akan salam maghrib, rushing sikit. Allah, tumpah sayang. Tumpah. Tak boleh sakit. Dah salam maghrib, lepas tu saya takkan mandi. Tak tahu kenapa tapi macam malas ni nak mandi kan. Ifah akan relax dulu, main phone kejap. Lepas tu baru Ifah akan fokus dekat Syakli pula. Ifah akan buat posting IG, posting TikTok. Sekarang Ifah tak buat IG lagi. Malam ni baru Ifah plan kot. Ifah nak buat page IG untuk Syakli Ifah. Tapi setakat ni Ifah TikTok je dengan Ifah banyak post dekat status. Tapi tu pun kurang sambutan lagi. Adalah beberapa customer tanya, tapi masih kurang mencapai target. Korang nak try Syakli best lah. Baru ni kan Ifah tengah promote ni air, nama dia ESP. Korang boleh nanti Ifah letak gambar sini. ESP ni air ni ada biasa vanilla, coklat, strawberry dengan matcha. Baru-baru ni ada stok matcha. Korang kan sekarang kan kita suka minum manis kan. Sekarang kan, zaman sekarang. So nak korang try Syakli ni. Korang dapat puaskan kadar minum manis korang, dan bersama korang dapat minum dalam keadaan yang sihat tanpa risau. Sebab air ni memang air macam matcha, strawberry semua kan, vanilla. Tapi dia tinggi kandungan protein. Dia akan buat korang rasa kenyang tu lama. Sebab dia minum protein tinggi. So korang takkan rasa dia nak makan. So benda tu akan bantu untuk korang turunkan berat badan. Macam tu. Dan korang kombinkan juga dengan vitamin C. Vitamin C dengan prebiotik ni. Pasal dah kesan customer ambil ni untuk losekan weight, untuk kuatkan antibody kan. Ini yang paling basic and best gila. Dia pada order dah yang strawberry. Jadi dah sampai rumah Fah nak buat video banyak-banyak. Sebab Fah Hassan, kau tak gambar ni, kau tak terliu ke? Kau pun terliu. Macam sedapnya. Korang bukan just boleh buat air bancur je, korang boleh buat jadi smoothie juga tau. Macam sedap betul. Love. Lagi apa kalau hujung minggu pula, malam-malam boleh balik kerja, Fah direct ke pasal maghrib terus kena ajar budak-budak tu mengaji. Itulah kehidupan Fah.
Apa berakam dulu. Sebagai perakam setia, memang apa-apa kita rakam je. Walaupun dah pukul 9 kan. Okay. Memang tangan aku sebelah ni. Okay. Tekan tayar. Okay, barang-barang semua jaga diri sekejap okay. Kita masuk rumah kejap. Nanti saya tekan semua benda. Lepas tu kamu keluar balik. Power bank. Apa lagi ni kena bawa ni? Bag jom. Alah, Twice pula. Siapa? Abang mana ada request lagu Twice ni? Aku serabut betul lah. Sekejap. Lampu tutup. Enjin, aircon dah. Nanti barang-barang ni. Allahu Akbar. Kunci. Tutup pintu dulu baru kunci kereta. Okey dah. Kunci rumah mana? Akulah. Aku nak masuk rumah macam mana kunci rumah tak ada. Kunci rumah. Kunci kereta. Orang pelik nampak aku macam ni. Assalamualaikum. Laptop mana laptop? Alah. Ada bateri ni. Ada bateri. I am sore. Awak tepi kejap. Hai Sinchan, saya ada Sinchan. Alamak, terpampang muka aku kat sini. Bateri tu je tinggal. Tu lagi kena buka. Macam-macam. Kita kuat cas ni. Telegram cepatlah. Jangan. Bahaya. Okay, ni Sfanet. Buka. Tunggu jap. Kita tunggu jap. Jangan rosak. Ya Allah, kenapa badan aku panas? Nak cuti. Beginilah. Kalau saya tahu ni ada saya semua kan. Ifah akan barang terkatil dalam keadaan bertelekung. Lepas tu dia tertidur. Lepas tu bangun dah pukul 5 pagi. Macam tu lah. Itulah selalu circle harian Fah. Lepas tu selalu Ifah akan terlepas solat Isyak kan. Sebab Ifah akan tertidur sebelum Isyak tu. Jadi Ifah bangun pukul 4-5 pagi tu Ifah solat Isyak. Macam tu lah. Itulah kehidupan solat Ifah 3 hari ni. Kali duduk dah buat YouTube sebab boleh cakap panjang. Sebab kalau buat video IG Ifah tak boleh cakap panjang. Ifah kan suka bebel. Banyak lagi sana benda jadi. Tapi dari segi personal lah kan. Dari segi isu personal banyak benda. Tapi pasal macam Ifah tak akan share dekat YouTube. Sebab benda tu terlalu personal.
Daripada ni fasa macam perasaan macam rasa kosong. Rasa kosong. Ifah lagi mana? Apa? Ifah lagi banyak luangkan masa dalam bilik daripada kat luar. Dan bilik Ifah tu macam tempat Ifah macam safe place Ifah tu. Sebab semua benda Ifah buat dalam tu. Rakam konten, menangis, gembira, joget, tertawa, bahagia, terluka, semua benda. Bilik Ifah tu jadi saksi semua benda. Macam tu lah kehidupan korang. Ifah rasa kosong tapi dalam masa sama Ifah rasa puas. Macam ni rasa kosong. Dia penat gila. Badan Ifah sangat-sangat penat. Tapi dalam masa sama Ifah suka penat ni sebab penat ni, patut penat ni penat Ifah bekerja. Bukan penat just scrolling macam main phone kat rumah, just rakam konten. Tapi Ifah rindu sumpah. Azam Fah, nanti Ifah akan cuti tau. Tengok bila Ifah cuti tu Ifah dah plan cantik. Ifah nak keluar, nak buat konten dengan korang. Ifah nak post banyak-banyak konten. Ifah tak nak duduk saja. Ifah nak keluar, Ifah nak jalan-jalan, dating sendiri kan. So tu lah. Alam tu ni, Alam keluar Alam ni suruh hantar report. Ya, Ifah tak hantar report lagi. Hantar report kerja lah, apa lagi. Itulah ikut korang. Macam bongok, nangis. Biasalah, manusia. Kita happy, kita gembira, kita nangis. Itulah emosi. Baru-baru ni kan Ifah tengok konten Aisyah dengan Syafiq tu. Oh my gosh, I love it so much. Deep talk antara lelaki dan perempuan macam tu, Ifah suka gila. Dengan baru-baru Ifah involve dalam podcast Indonesia ni. Seorang lelaki ni, apa nama dia? Suara Berkelas, silap. Suara Berkelas. I love it. I love this kind of conversation. Ifah suka ada conversation dengan orang tapi tak semua orang. Ifah sangat-sangat selective bila nak ada conversation, bila nak bercerita. Sebab kan dalam hidup Ifah rasa Ifah boleh kira pakai jari dia berapa orang yang betul-betul nak dengar cerita Ifah. Ifah bukan dia nak bercerita dengan orang, tapi dengan korang sebab korang kamera. Ni korang kamera, bukan korang bukan orang. Sebab tu takut. Sebab Farasan tak siapa pun dengar cerita aku. Tak siapa pun. Just aku je nak dengar cerita aku. Dan aku yang dengar cerita orang. Tak siapa pun dengar cerita aku. And Ifah tak nak pun. Ifah tak suka. Benda tu buatkan Ifah jadi seorang yang tak suka bercerita. Walaupun orang tu baik macam mana pun, macam ni, okay. Ifah suka membebel tapi tak suka cerita. Macam tu juga macam Ifah seorang love language yang physical touch. Tapi tak sangat avoid dia bila orang nak sentuh sesuka hati. Tapi kalau ada orang tertentu yang tanpa dia orang tunjuk dalam heart macam nak macam tunjuk macam ni, macam ada orang tertentu tu tanpa dia orang buat apa-apa pun Ifah masih rasa untuk Ifah ada physical touch dengan dia orang. Macam tu lah. Ifah sangat selected. Kadang-kadang kan bukan sebab Ifah selected pun. Bukan Ifah selected, tapi kadang macam badan Ifah, body Ifah. Kadang-kadang macam ada orang tidur bersandar ke baring kan. Kadang-kadang Ifah okey je, tapi kadang body Ifah automatic dia macam mengeras tau. Dia macam automatic macam keras. Ifah tak pun, Ifah tak selected. Tapi badan Ifah yang tak terima benda tu. Macam tu lah. Korang fasa tu je. Panjang-panjang sangat dah. Member aku dia setengah jam. Tapi korang terima kasih yang sudi tengok sampai habis. Fah doakan kita semua jadi dunia akhirat. Korang support lah Fah. Okay? Siapa nak beli Syakli tu, dia Fah letak semua benda kat bawah kot. Detail semua kat bawah. TikTok apa semua. Korang follow tau. IG Fah pun korang boleh follow. IG korang follow lah, nanti Fah accept. Sebab sekarang Fah dah private balik. Sebab tak tahu Fah bila-bila Fah nak private, bila-bila Fah nak public, Fah buat je.
So tu je korang. Terima kasih doakan Fah. And semoga kita berjumpa lagi. Dan semoga kita semua sentiasa dirahmati Allah selalu, dimurahkan rezeki, dimurahkan rezeki. Doakan Fah Syahda menjadi kaya raya dari segi akhlak, adab, duit budi berkerti. Apa lagi ya? Kaya dari segi hamba, dari segi segala-galanya, dari segi bahagia, gembira, tertawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin rabbil alamin. Bye bye korang. Love you. Stay healthy. Stay happy. Stay grateful for every little things that happen in your life. Okay? Bye.